Okay, next. Okay, 40. Okay, dia 40 ni, nama lain dia adalah Hershu. Hershu ni adalah, saya formulate dia dalam ni, apa bagus dia, Vitalit ni saya formulate dengan combination TCM dan juga Malay herbs. TCM ni traditional Chinese medicines. Okay, traditional Chinese medicine ni kita guna ni lah, 40 ni. 40 tu nama dia Polygonum multiflorum. Okay, nama Cina dia panggil Hershu kalau orang tanya. Okay, Polygonum multiflorum ni adalah herba Cina lah. Herba Cina ni dia bagus untuk masalah apa tu? Dia memperbetulkan salur darah kita. Okey, dia bagus untuk perbetulkan salur darah kita. Jadi kenapa Hershu ni bagus? Sebab dia memperelokkan kita punya blood circulations. Okey, blood circulation kita berada di sini, di level ketiga. Okey, di level granulosum. Jadi apabila blood circulation kita bagus, jadi pertumbuhan rambut kita tu akan naik. Okey? Jadi cuma sini saya tak nak explain pasal rambut, sebab benda ni bukan untuk rambut. Saya nak explain bagaimana dia memperbaguskan blood circulation tu. Faham? Sebab apabila blood circulation kita bagus, masalah MSK tadi beres. Okey, masalah saraf mata kita pun beres. Masalah kecil manis kau, kolesterol kau beres. Okey? Sebab bagaimana Hershu ni, Polygonum multiflorum ni, dia bagus sebab apa dia? Sebab dia antioxidant. Very important. Sebab dia melibatkan nerve. Kat sini, kita claim kat sini adalah nerve and heart. Apabila nerve, sudah tentu bagaimana by hook by crook, bahan tu mesti kena letak bahan aktif dia very powerful antioxidant. Sebab tu saya tu tekankan di sini, bagaimana awak nak menjual, bagaimana awak nak market your product, you need to pinpointing on antioxidant. Awak kena tekankan antioxidant. Sebab tu saya buih mulut ke apa, ya ni explain H tu masuk apa tu, H positif, H negatif ni. Bukan nak belajar kimia hari ni. Tetapi nak suruh awak faham apa itu antioxidant, sebab ini adalah crucial thing. Crucial, tahu tak crucial? Crucial ni lebih term important. Very, very important. Okay, sangat-sangat penting dalam awak punya product development ni. Faham? Faham lah? Okay, jadi dia bagus untuk vascular health. Vascular health ni salur darah. Okay, vascular. Vascular ni adalah salur darah. Apabila salur darah kita okey, berbalik kepada sister tadi. Nama apa dia sister? Nama apa? Kak Yani. Okey, Kak Yani tanya tadi, kolesterol guna? Apabila blood vessel kita molek healthy, jadi kolesterol tu akan molek. Faham? Okey, bagaimana dia mempercantikkan kita punya blood vessel kita ni? Apabila antioksidan tinggi, dia akan healthykan kita punya blood vessel. Jadi tak ada pemendapan kolesterol berlaku. Okey, kolesterol kita ni salur darah kita. Apabila pemendapan kolesterol, dia panggil kolesterolemia. Okey, kolesterolemia. Mia saya tak ada tadi ni glycemia ke? Glycemia ni glukos. Kalau kolesterol dia tulis dah kolesterolemia. Okey, mia. Kolesterol dalam darah, dia akan mendap di sini. Apabila ada pemendapan kolesterol di sini, sudah tentu dia ada penyempitan, sempit. Okey, jadi apabila antioksidan dia tinggi ataupun dia punya vascular dia mengembang dengan bagus, dia akan pecahkan benda ni. Jadi yes, dia akan blood circulation kita berada dalam keadaan yang optimum, circulations. Okay, faham? So dia akan improvekan lipid metabolism. Kat sini dia berfungsi ni. Lipid metabolism. Dia akan improvekan metabolisme lipid. Bagaimana? Tidak mendap di salur darah. Dia terus
dipecahkan. Mana-mana lipid yang tidak dipecahkan, dia akan pergi kepada hati untuk dimetabolize ataupun untuk dibuang. Faham? Faham tak? Okey. Dan sudah tentu antioxidant protection against neuronal aging. Neuronal ni apa dia? Neuro, saraf. Okey, dia akan protect ataupun dia akan menjaga kita punya saraf-saraf. Dia akan sensitifkan saraf-saraf kita. Jadi apabila saraf kita ni okey, dia akan protect kita punya neuronal aging ataupun penuaan saraf kita tu, dia tidak menyebabkan apa dia? Saraf kita tu tak cepat mati. Jadi dia melambatkan proses apa dia? Dementia ataupun kepada Alzheimer. Baca tengok dengan Alzheimer. Alzheimer ni adalah nyanyuk. Okey, nyanyuk. Sebab orang tua ni dia cepat nyanyuk. Hak mana dia punya sel-sel otak dia tidak berhubung. Apabila sel-sel otak dia tidak berhubung ataupun sel-sel otak dia tu ataupun neuronal aging dia tu, okey, menua, dia akan mati. Apabila mati, dia akan menyebabkan Alzheimer. Okey, boleh? Boleh. Okey. Faham? Faham lah? Okey. So,